kita tanya. Dan kita tengok Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak ada kemarin. Betul Anwar dekat Sabah, tapi dia semalam baru sampai. Semalam dia baru sampai. Dia manusia bernama Mawas ni, bila dah kantoi membohong, kantoi menipu, dia akan buat kerja dia akan pusing. Dari satu cerita dia pergi ke satu cerita lain. Tapi tak ada masalah. Aku boleh jawab kau lagi sekali, Mawas. Kita cek keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun jadual Datuk Seri Anwar Ibrahim 3-4 hari lepas. 13 November hari Khamis 10 pagi Datuk Seri Anwar ada di Parlimen. Jawab isu tuntutan 40% hasil Negeri Sabah. Settle Parlimen. Tengah hari Datuk Seri Anwar balik ke ofis pengerusikan mesyuarat tindakan pembangunan negara bilangan kedua tahun 2025. Mesyuarat dengan ketua setiausaha dengan ketua-ketua jabatan apa semua. Settle mesyuarat sampai ke petang. Malam Datuk Seri Anwar ada di UKM, Convention Pengajian Islam IPT Antarabangsa 2025. Datuk Seri Anwar mempengerusikan dan merasmikan majlis. Settle hari Khamis 13 November settle. 14 November hari Jumaat, macam biasa kita tahu hari Jumaat Datuk Seri Anwar akan masuk office, settle kerja office apa semua, sambil call dengan Perdana Menteri Kemboja, call dengan Presiden Amerika, bincang mengenai isu-isu perdamaian di sepadan. Tengah hari Datuk Seri Anwar solat Jumaat, belah petang masuk office balik sampai malam settle kerja hari Jumaat. Sabtu 15 November 1.45 petang Datuk Seri Anwar dah landing di airport Kota Kinabalu menggunakan flight ACJ 320, flight NAB. Ingat baik-baik, flight yang landing di Switzerland yang si Mawas berbulu ni kata Datuk Seri Anwar Perdana Menteri Malaysia ada dalam flight itu adalah flight A319 9MNAA yang dia tunjuk pakai flight tracker tu. Itu adalah dua flight yang berbeza. Flight yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar landing di KK flight lain. Flight yang Mawas kata Anwar ada dalam pergi Switzerland itu adalah flight lain. Dua flight yang berbeza. Okey, settle yang itu Mawas jawab balik. Papa Romo jawab balik. Dia kata sebelum Datuk Seri Anwar landing dekat KK, dekat Sabah itu, tak ada orang tahu Anwar pergi mana. Anwar tak dapat dikesan. Anwar hilang. Anwar ni tak tahu pergi mana. Dia kata Anwar ada dalam flight yang landing dekat Switzerland. Okey, untuk pengetahuan semua, aku nak ajak korang fikir. Nak ajak korang fikir tempoh perjalanan, flight duration Kuala Lumpur ke Switzerland 18 jam, 16 ke 18 jam. Mungkin boleh pergi lama lagi. Maksudnya KL pergi Swiss 16 jam, Swiss balik semula ke KL 16 jam, almost 32 jam. Perdana Menteri ada dalam flight 9MNAA A319, flight yang dia kata dia tengok dekat flight tracker tu, dia kata Anwar ada dalam tu 32 jam. Kalau ikut logik dia ni, kau ingat baik-baik, Perdana Menteri landing di airport KK 1.45 petang hari Sabtu 15/11. 14/11 Anwar di Putrajaya dalam office, masuk office apa semua. And semalam Mawas dia tambah lagi maklumat, dia kata dia ada maklumat think tank apa semua. Flight 9MNAA tu dia kata dia tahu flight tu berhenti dekat Dubai, transit landing dekat Dubai sebelum sambung ke Switzerland. Landing dekat Dubai. Dia tanya Anwar buat apa? Pesawat tersebut daripada Kuala Lumpur, dia singgah di Dubai. Dia singgah Dubai buat apa? Maksudnya saudara, based on cerita yang Mawas bawa ini, manusia bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam flight 9MNAA A319 more than 40 plus hours. Maybe lebih daripada 48 jam, lebih 2 hari. Kenapa? Kerana dia kata stop dekat Dubai. Kau nak pergi ke Swiss, kau berhenti dekat Dubai dulu. Swiss, KL Swiss pun almost 32 jam lebih. Berhenti pula dekat Dubai, tak ke lebih 40 jam. Sekarang aku serahkan kat korang. Korang fikirlah, pakai akal. Korang semua yang memiliki akal yang sihat waras ini, korang fikir. Hari Jumaat 14 November, Datuk Seri Anwar ada di office Putrajaya. Sampai ke petang, sampai ke malam. 15 hari bulan 11. Sabtu, Datuk Seri Anwar landing dekat airport KK. Tengah hari. Dalam gap masa less than 24 hours. Less than 24 hours ini. Logik dengan tak aku tanya korang. Datuk Seri Anwar ambil flight KL pergi Switzerland. Singgah dulu dekat Dubai. Dia kata menari dekat Dubai apa semua. Sambung balik pergi Switzerland. Patah balik Switzerland. Balik ke KL. Shoot pergi airport KK. Less than 24 hours. Kau pakai akal kau. Logik ke tak logik? Kau ingat apa? Anwar ni robot? Kau ingat apa? Anwar ni dia boleh cepatkan masa macam tu. The fact that si Mawas ini kata Anwar pergi senyap-senyap luar negara, pergi Switzerland pakai flight kerajaan pun dah cukup untuk kau fikir, untuk kau nilai cerita dia ni betul ke tak betul. Kau fikirlah. Pakai flight kerajaan satu. Kau ingat kalau orang nak lari pergi luar negara ni, kau ingat Anwar ni sengket sangat tak ada duit? Dia boleh pakai private jet. Apa benda yang dia nak pakai flight kerajaan, flight gombeng yang ada rekod HGC, boleh track apa semua. Kau ingat Anwar ni jiran kau? Kau ingat Anwar ni apa? Tukang kebun rumah kau? Dia tu Perdana Menteri. Kalau dia betul nak lari lah,
Apa kebangang dia pakai flight kerajaan? Itu satu hal. Kau tengok time gap. Time gap pakai ni, pakai. Papa ngomong kata apa? Fikir, senak kau fikir. Jangan percaya, fikir, kau fikir. Less than 24 hours kau boleh lari daripada KL pergi ke Switzerland. Dalam nak pergi tu kau berhenti dekat Dubai. Lepas tu kau sambung pula pergi Switzerland. Kau patah balik pergi KL. Landing pula dekat KK less than 24 hours. Ni, akal ada Tuhan bagi, kau fikir. Logik tak logik?